Ramai yang melihat ini sebagai mainan, tetapi bagi saya, ia merupakan satu keajaiban kejuruteraan. Jika ingin tahu dalam diri saya telah mendorong saya untuk menerka helaian demi helaian setiap buku untuk mencari jawapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nilam di ilmu amalan membaca. Nama diberi Haris Fahmi bin Hirwazi. Saya bersekolah di SK Taman Bukit Daya, Pasir Gudang, Johor. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang juruterbang pada suatu hari nanti. Maka, saya telah menjadikan buku ini sebagai wadah untuk menerka dunia ini tanpa sempadan. Di sekolah, saya menggalas tugas sebagai pengawas dan SLB. Saya juga memegang jawatan pengurusi dalam Kedutuan Kadet Remaja Sekolah. Alhamdulillah, saya dapat menyumbangkan tuntutan akademik dan bidang kurikulum. Dengan usaha saya dan bimbingan para guru, saya sentiasa dapat tempat terbaik di dalam kelas. Saya juga turut diberi peluang untuk mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan. Antara pertandingan yang saya sertai adalah pertandingan kawat kaki 3RS, peringkat negeri dan telah mendapat Naib Johan. Seterusnya, saya merupakan peserta pertandingan bahas ala parlimen tahun 2025, peringkat daerah dan telah memperoleh tempat kelima. Saya juga peserta skolastik dan matematik Olimpiad sebelum ini. Saya suka mencabar diri saya untuk mencuba pelbagai benda baru kerana ia dapat memberikan saya banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga. 4 buah buku yang menjadi pilihan saya. Pertama bertajuk Sayap Meretasi Masa, Perjalanan Pengangkutan Udara yang Menakjubkan. Buku ini diterbitkan oleh Indo Apps Sdn Bhd. Buku kedua pula bertajuk Al-Jazari Jurutera Robotik. Buku ini diterbitkan oleh Nuqtah Sdn Bhd. Buku seterusnya pula bertajuk Adiwira Angka, Fokus Aplikasi Matematik dalam Pengangkutan. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing Sdn Bhd. Akhir sekali, buku yang bertajuk Industri Penerbangan dan Era Angkasa. Buku ini diterbitkan oleh Semarak Murni Enterprise. Tema pemilihan bahan bacaan saya adalah pertunjangan elemen dunia STEM dan reka cipta. Pembacaan buku-buku ini mengajar saya bahawa di sebalik teknologi yang memudahkan kita pada hari ini, wujudnya proses berfikir yang kritis dan kreatif. Buku yang saya akan kongsikan adalah buku yang bertajuk Sayap Meretasi Masa, Perjalanan Pengangkutan Udara yang Menakjubkan. Buku ini mengandungi 22 halaman bercetak. Namun, saya sangat tertarik kerana saya dapat melihat model 3D menggunakan aplikasi AR yang disediakan. Dapat beberapa kandungan dalam buku ini yang menarik perhatian saya. Antaranya tentang Leonardo da Vinci, bukan sahaja sebagai pelukis, tetapi sebagai pencipta dan jurutera. Fakta paling menarik bagi saya adalah ornitopter, rekaan mesin terbang yang meniru mekanisme sayap kelawar. Melalui buku ini, dapat melihat bagaimana Leonardo berfikir menggunakan konsep STEM yang digunakan dalam penerbangan moden hari ini. Seterusnya, ia memfokuskan detik ajaib Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ketika menjadi manusia pertama menjejakkan kaki di bulan. Saya berasa tertarik dengan teknologi STEM di sebalik roket Saturn V yang membolehkan manusia terbang jauh dari bumi. Ini membuktikan bahawa kemampuan otak manusia untuk berfikir dan menghasilkan inovasi yang hebat. Seterusnya, saya turut tertarik dengan input berkaitan dua gergasi besar. Pertama, Boeing 747 yang digelar Jumbo Jet, iaitu pesawat penerbang terbesar di dunia selama bertahun-tahun. Tetapi yang paling menarik perhatian saya adalah Concorde, iaitu pesawat yang terbang dengan kelajuan supersonik. Bayangkan, dari New York ke London dalam masa 3 jam sahaja, kurang separuh masa penerbangan biasa. Tetapi, sayangnya, ia dihentikan pada tahun 2003 kerana kosnya terlalu mahal. Satu laju, satu besar.
Dua-dua ini merupakan keajaiban STEM yang seronok untuk diteroka. Oleh itu, janganlah kita menilai luaran sesuatu daripada luaran semata-mata. Meskipun mengandungi 22 halaman bercetak, namun telah memberi banyak input baharu kepada kita melalui buku ini. Ini membuktikan bahawa ilmu STEM tidak pernah berhenti berkembang sehingga kini. Teknologi canggih yang kita menggunakan pada hari ini tidaklah datang begitu sahaja, tetapi hasil pemikiran manusia yang tidak pernah menyerah kalah dan berusaha untuk mencapai impian mereka. Oleh itu, kita seharusnya berani untuk bermimpi dan berusaha untuk mencapai impian kita. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit perkara yang saya suka tentang buku-buku yang jadi pilihan saya yang lain. Buku yang pertama bertajuk Al-Jazari, Jurutera Robotik Dunia. Buku ini berbentuk komik saintis Muslim. Buku ini juga buku ini juga memudahkan saya memahami tentang hidup ilmuwan yang dikenali sebagai bapa robotik dunia, iaitu Al-Jazari. Saya juga dapat mengenali ciptaan hebat-hebat beliau. Seterusnya, buku yang bertajuk Adiwira Angka Fokus Aplikasi Matematik dalam Pengangkutan. Buku ini berbentuk komik pendidikan dan lebih fokus kepada aplikasi STEM dalam sektor pengangkutan. Buku ini mengajar saya bahawa matematik bukanlah sekadar nombor, tetapi digunakan dalam sistem pengangkutan supaya perjalanan lebih cekap dan selamat. Akhir sekali, buku yang bertajuk Industri Penerbangan dan Era Angkasa. Buku ini berbeza sedikit kerana lebih berfokus kepada teknologi, industri penerbangan dan era angkasa. Walaupun bersifat informatif, tapi visual yang menarik dapat membantu pemahaman saya. Itu sahaja daripada fokusan saya. Sekian, terima kasih.